Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita di dalam channel Dark Clan. So hari ni Dark Clan cuma nak buat review koleksi pendulum color yang Dark Clan ada guys. Alhamdulillah kita dah belajar completekan semua pendulum color ni. So jom kita tengok. So first kita ada version 1 guys, Nature Spirit. So dia punya body shell dia warna kelabu, frame and button dia warna biru. So binatang dia ni dinosaur Triceratops Bandai Bandai Plex. So ni kotak dia. So ni tak ingat dah buka ke belum. Macam belum buka. Belum buka ni. Saya tak buka lagi ni. So ni version 1 Nature Spirit color. So nombor 2 yang ni. Ni version 2 Nightmare Soldier. Ini version 3 salah. Oh salah. Deep Saver version 2 salah susun. Deep Saver version 2. So version 2 ni saya beli 2 sebab saya memang minat. So saya beli 2. Ni 339 harga dia guys. So saya beli 2 sebab saya minat warna biru. So body shell dia warna biru, frame and button dia warna merah guys. Binatang dia ikan jenis aquatic. Ni ikan dolphin. So tu kotak dia. Saya minat warna biru, beli 2. So satu saya akan simpan, yang satu ni saya akan main lah. Yang lain ni semua saya akan simpan sebenarnya. Sebab yang extra ni saya akan main. So ni version 3 Nightmare Soldier. Ni yang mencanak harga semasa tak ada keluar issue, harga semasa 1000 lebih melampau. Sekarang ada reissue, harga dia memang drop lah. Siapa yang berniat jual, nak markup harga tu memang sedih lah sebab dia keluar reissue pada muka. So saya tak terpengaruh nak beli yang masa harga dia naik tu. Sebab masa tengah rare, sebab katanya tak keluar kan, takkan keluar lagi, stok pun dah tak banyak. So dia jadi barang rare sekejap. Lepas tu Hong Kong, katanya Bandai Hong Kong ada buat reissue. Saya beli reissue guys. So dapatlah Nightmare Soldier ni. Ni pun tak buka lagi guys. Tak buka lagi version 3. So version 1, version 2, version 3. So ni baru beli panas-panas lagi. Version 4. Yang mula-mulanya saya nak skip sebab saya tak suka binatang dia. Kurang suka lah sebab banyak binatang perempuan kan. Berjantina perempuan. So saya tak minat. So ni version 4 Wind Guardian color guys. Warna hijau. Body shell dia warna hijau, frame and button dia warna kelabu guys. Binatang dia pun jenis naga. Saya tak main sangat pendulum sebab tu saya tak kenal So sorry lah kalau saya tak tahu nama dia orang ni. So boleh tengok kat Homulos nantilah. Kalau saya nak main saya akan tengok kat Homulos. So version 1, version 2, version 3, version 4. Next version 5 guys. Ni Metal Greymon. Ni saya kenal lah. So version 5 Metal Empire. Ni kat atas ni nama dia. Nampak tak? Metal Empire color. So body shell warna hitam, frame and button warna merah. Ni memang ganas guys. So binatang dalam ni memang ganas, memang saya suka lah. So version 5 ni banyak dinosaur, banyak robot, banyak cyborg semua dalam ni saya suka. So ni kotak dia. So yang terakhir yang ni banyak juga watak-watak yang special. Yang ni dia version 0 guys. Dia bukan version 6 version 0. Ni naik apa? Saya lupa dah nama dia. Apa ni? Virus Buster. Virus Buster lupa nama dia. Yang ni special sikit warna dia. Warna putih dengan gold Body shell warna putih. Warna mulus warna putih. Frame and button dia warna gold. So ni version 0. So complete lah koleksi saya. Version 1, version 2, version 3, version 4, version 5, version 0. Version 6 and 7 yang baru keluar warna merah putih tu saya tak belilah. Cukup yang asal je. Saya beli yang asal je. So inilah koleksi pendulum color saya ni. Okay, macam mana? Nice tak nice? So macam ikut apa yang saya rancangkan, saya akan berakhir beli dengan yang ni lah. So ni yang later saya beli. So saya akan berakhir, saya akan pencen membeli. Banyak lagi device saya tak unboxing semua tu. Kita akan unboxing yang mana yang saya tak unboxing lah. Kita akan main So maaf lah, sekarang dah kerja. PKP dulu syok lah main Digimon ni. Sekarang dah kerja banyak lah guys. Tak sempat lah. Tak apa, nak jadi kanak-kanak terpilih ni memerlukan masa. Itulah, time kita ada masa kanak-kanak tu duit tak ada. Nak beli tak ada duit. Time dah kerja ni dah ada duit, masa pula tak ada. Itulah lumrahnya. Nak buat macam mana?
Tapi disebabkan tak ada masa, saya belilah sebagai koleksi Beli dulu, main kemudian nanti pencen ke nanti baru saya main. Ada tak umur 60 nanti baru main penulum ni ke, tengok macam mana. Sekarang dah umur 40, saya nak stop dulu membeli. So terima kasih kepada korang yang dah tengok saya tunjuk semua koleksi pendulum color saya ni. So kat depan ni total ada 2, 4, 6, 7 device. Yang ni beli sampai 2. Macam saya cakap, saya nak buat ekstra lah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni memang saya akan simpan dekat kabinet saya. Yang ni saya nak main lah. Yang ni kot, insyaAllah yang ni saya main. Yang lain saya simpan. Okay, itu saja. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan button like. Like this video, share this video dan komen dekat ruangan komen di bawah. Okay, sampai jumpa lagi kat review akan datang. Kalau korang belum subscribe, consider untuk tekan subscribe kat button bawah ni lah. Button subscribe untuk ramaikan lagi subscribe channel Clan. So kepada kanak-kanak terpilih di luar sana, teruskan main Digimon, teruskan beli Digimon, teruskan collect Digimon. Okay, so digital monster kita ni lah yang mengikat kita dengan masa zaman kita dulu lah. So kepada kalau anak-anak korang berminat pun tak apalah, bawa ajak dia orang main juga. Okay, itu saja. Saya rasa saya dah banyak membebel koleksi pendulum color saya kat depan ni. Korang dah tengok. Ni je lah yang ada, tapi cukup lah ni. Pada saya cukup dah. Saya teringin nak beli ni masa tu, tapi dah ni dah dapat. Alhamdulillah. Cukup lah ni. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Peace. Selamat berpuasa guys. Puasa biar penuh. Jangan puasa separuh-separuh. Okay, Assalamualaikum. Bye.